Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi perkongsian ilmu bilangan 4 tahun 2026. Okey, untuk tuan-tuan dan puan yang baru saja menyertai kita, boleh mendaftarkan diri dahulu dalam di ruangan kehadiran yang telah kita letakkan di pautan di chat box yang telah dipinkan oleh tim urusnya kita, Cik Farah Nadira. Untuk kementerian warga KPK boleh pada link berkenaan, dan warga agensi pun ada pautan yang berkenaan. Dan manakala borang penilaian khusus nanti boleh diisikan kemudian, ataupun daripada masa ke semasa bolehlah sambil-sambil tu isi tuan-tuan dan puan-puan InsyaAllah kita akan bermula seminit sahaja lagi. Bagaimana dengan suara saya, okey ke tuan-tuan dan puan-puan? Okey, loud and clear Alright. Okey, banyak thumbs up tu. Terima kasih, Masya Allah. Kalau ada gift flowers ke kan? Aduh. Baiklah. InsyaAllah saya rasa kurang lebih kita boleh bermula lah rasanya ya. Okey, boleh ya. Baik, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Puan Penceramah jemputan kita, Puan Liana binti Selamat, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Biojisim dan Biobahan Api, Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK, serta para peserta yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menghadiri dalam sesi perkongsian ilmu siri yang keempat tahun 2026 pada pagi yang berbahagia ini. Jadi saya telah disediakan serangkap pantun ni untuk dibacakan. Jadi, pohon meranti teguh berdiri, tempat berteduh si burung tempua. Ilmu dicari sepanjang hari, menambah manfaat untuk semua. Itu dia pantun dia. Baiklah. Hadirin yang dihormati, terlebih dahulu pihak urustia mengucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa untuk menyertai sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Dan bagi tujuan rekod sekali lagi, tujuan rekod kehadiran dipun kerjasama semua untuk mendaftar kehadiran melalui pautan yang telah dikongsikan di ruangan chat. Hadirin sekalian, dunia hari ini kita sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran berkaitan keselamatan tenaga dan perubahan iklim, ketidaktentuan geopolitik dan peningkatan permintaan tenaga global serta kebergantungan kepada bahan api fosil telah mendorong banyak negara mencari sumber tenaga alternatif yang lebih lestari dan mesra alam. Dan dalam konteks ini, industri biobahan api dilihat sebagai salah satu komponen yang penting dalam agenda peralihan tenaga negara. Malaysia yang merupakan antara pengeluar komoditi utama dunia mempunyai potensi besar untuk memanfaatkan sumber biojisim dan biobahan api sebagai sumber tenaga baru yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi hijau negara. Namun demikian, pembangunan industri ini turut berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya seperti kos teknologi yang tinggi, keperluan pelaburan yang besar, penerimaan pasaran, persaingan dengan sumber tenaga konvensional serta keperluan dalam memastikan kelestarian rantaian bekalan bahan mentah secara keseluruhan. Justru itu, sesi pada hari ini amat bertepatan untuk membantu kita memahami dengan lebih mendalam tentang kedudukan industri biobahan api di Malaysia dan potensi yang dimiliki serta cabaran dan peluang yang perlu dihadapi dalam mendepani krisis tenaga global. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengupas topik yang saya kira cukup menarik ini dan bertepatan dengan senario semasa ini, kita amat berbesar hati menjemput Puan Liana binti Selamat, Pegawai Tadbir dan Diplomatik Grade M12 yang kini bertugas sebagai KPSU di Unit Dasar Bahagian Biojisim Biobahan Api BBA KPK, Kementerian Peladangan Komoditi. Apa khabar Puan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, okey. Sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau merupakan pemegang ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA dan Sarjana Muda Sains dengan kepujian dalam bidang genetik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Sepanjang lebih 17 tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam, beliau telah menimba pelbagai pengalaman di agensi-agensi strategik negara
termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Pengalaman beliau merangkumi pelbagai bidang termasuk pembangunan organisasi, pembangunan ekonomi, pengurusan kewangan kerajaan, perolehan, pemindahan teknologi, pentadbiran tanah dan pengurusan dasar awam. Dan selain itu, beliau juga turut menyertai program pembangunan kepakaran dan perunding kerajaan Prestige dalam bidang Energy Transition and Management Program for Public Sector Strategies di Jerman serta program Prospect Executive Program on System Thinking for Transformation and Sustainability di Queensland University Brisbane, Australia. Dan kini beliau memberi tumpuan kepada aspek dasar dalam memperkasa industri biojisim dan biobahan api negara selaras dengan agenda kemampanan dan peralihan tenaga negara. Baiklah hadirin sekalian, dengan pengalaman serta kepakaran yang dimiliki oleh beliau, saya percaya sesi pada hari ini akan memberikan kita pelbagai input yang bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan tanpa melengah-lengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan dan menjemput Puan Liana binti Selamat untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Industri Biobahan Api di Malaysia. Apa yang anda tahu? Dipersilakan Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sudi bersama-sama saya untuk sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini. So terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput bahagian biojisim dan biobahan api untuk menyampaikan sesi perkongsian ilmu kali ini. So sebagaimana diperkenalkan oleh Encik Muhammad Hidayah sebentar tadi, saya Liana, Ketua Penolong Setiausaha Unit Dasar BBA. So pada hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang juga penting untuk masa depan ekonomi dan alam sekitar negara kita, iaitu industri biobahan api. Cuma sebelum saya bermula, boleh saya tahu peserta kita pada hari ini terdiri daripada warga KPK dan agensi di bawah KPK atau kita ada peserta daripada kementerian dan agensi luar. Mungkin tuan-tuan boleh respon di chat box ataupun ke mic. Ataupun semua daripada warga KPK saja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, adakah yang selain daripada KPK dan agensi di bawah KPK? Daripada agensi luar. Agensi luar, kementerian luar adakah? Okay, kalau macam tu Juga ada daripada NRES, Puan Nur Hidayah kita, Puan Nur Maisara daripada APOB, di agensi kita lah. LKTN pun ada, tu agensi KPK, MTIB pun ada. Okey, terima kasih. Baiklah, next slide. Okey, saya sebelum tu. Okey, saya mulakan sesi kita dengan soalan. So bila kita sebut tentang industri biobahan api di Malaysia ni, apa yang tuan-tuan dan puan-puan tahu? Mungkin boleh juga respon di chat box dengan izin urus setia ataupun buka mic masing-masing lah. Secara ringkasnya, apa yang bila kita sebut industri biobahan api ni, apa yang terlintas di fikiran tuan-tuan dan puan-puan? Minyak petrol. Betul, tak salah. Lagi? Okey, sejujurnya lah, betul biodiesel, betul biobahan api, betul. Okay, sejujurnya saya juga baru tahu kewujudan campuran biodiesel sawit ni bersama diesel di petrol station sejak saya ditempatkan di bahagian biojisim dan biobahan api. Biasalah kita sebelum ni kita pun bukan pengguna kenderaan diesel, so kita tahu petrol 95, 97, kuning, hijau. So nozzle sebelah-sebelah biru hitam tu kita tak pandang pun, tak ambil tahu langsung. So kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh sebut mengenai biodiesel,
tahu kewujudan produk biodiesel ni, so anda hebat lah. Okey, seterusnya. Next slide. So perkongsian saya pada pagi ini akan dibahagikan kepada beberapa subtopik. Itu dimulakan dengan sedikit pengenalan. Seterusnya ke subtopik program biodiesel negara, biogas, sustainable aviation fuel sebelum kita ke sesi soal jawab. Okay, seterusnya. Okay. Okay, sebagai pengenalan lah kepada warga KPK, mari kita refresh semula lah visi dan misi Kementerian Perdagangan dan Komoditi. So visi utama kementerian adalah untuk memajukan agri-komoditi demi kemampanan dan kemakmuran bersama. So misi kita pula adalah untuk meningkatkan daya saing global Malaysia, menerusi produk-produk agri-komoditi yang bernilai tinggi dan lestari. So seperti yang anda dapat lihat di slide lah, fokus pembangunan kita bukan sahaja pada sumber agri-komoditi utama seperti sawit, getah dan koko, tetapi juga meliputi inovasi kayu, kenaf serta biojisim dan biobahan api. So untuk menggerakkan industri ini, tidak lengkap sekiranya saya tidak memperkenalkan bahagian biojisim dan biobahan api KPK. So kami tak ramai, kita ada dalam 18 orang pegawai termasuk kaki tangan sokongan yang berdedikasi di bawah pimpinan setiausaha bahagian yang berusaha Insinyur Teknologis Dr. Sang Yumin. So BBA kita mempunyai beberapa unit, iaitu unit dasar, unit pelesinan dan juga unit penguatkuasaan dan pendakwaan. So bahagian inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan seluruh rantaian biobahan api di Malaysia berjalan lancar dari segi kawal selia dan juga pematuhan. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, melalui Akta 666, takrifan biobahan api artinya adalah apa-apa bahan api sama ada pepecah, cecair atau bergas yang dihasilkan daripada biojisim. Manakala biojisim pula artinya apa-apa pecahan terbiodegradasikan keluaran, buangan dan sisa daripada pertanian, termasuklah bahan tanaman dan binatang, perhutanan dan industri yang berkaitan, dan juga pecahan terbiodegradasikan buangan industri dan perbandaran. So apabila kita sebut tentang biobahan api, ia merangkumi komponen utama seperti biodiesel, biobahan api daripada sumber baharu yang boleh menggantikan diesel petroleum. So, seterusnya kita juga ada biogas, iaitu gas yang terhasil dari penguraian sisa kilang sawit bumi. Yang paling baru kita ada bahan api penerbangan lestari, iaitu SAF untuk sektor penerbangan, dan kita juga ada biojisim, sumber tenaga boleh baharu dari sisa organik yang boleh digunakan sebagai bahan mentah bagi penghasilan biobahan api. Okay, slide seterusnya. So perjalanan industri ini tidak bermula semalam. Semuanya bermula dengan dasar biobahan api nasional yang telah diperkenalkan pada tahun 2006. So objektif utama dasar ini adalah adalah sangat jelas untuk menstabilkan harga minyak sawit mentah CPO, meningkatkan sekuriti tenaga negara dengan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil petroleum, dan juga bagi mencapai sasaran pengurangan pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% menjelang tahun 2030. So ia berlandaskan kepada 5 trust strategi NBP yang merangkumi biobahan api untuk sektor pengangkutan, untuk sektor industri, teknologi, ekspor dan alam sekitar yang lebih bersih. Okay, next slide. So di samping dasar biobahan api nasional 2006 ini, usaha ini juga selari dengan dasar-dasar lain seperti dasar agri-komoditi negara di AKN 2030, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR,
dasar otomotif nasional 2020 dan juga dasar pengangkutan negara 2019-2030. So, bagaimana kita menguatkuasakan dasar-dasar ini? Di sinilah terletaknya peranan Akta Industri Bahan Api 2007 atau dikenali sebagai Akta 66 yang sebagai kerangka yang mengawal sedia. Okey, seterusnya. Okey, Akta 666 ini adalah buku peraturan kita. So, objektif utamanya adalah untuk mengawal selia industri, memperuntukkan penggunaan mandatory bahan api dan juga menguruskan pelesinan aktiviti. Seterusnya, melalui akta ini terdapat 9 aktiviti utama yang wajib dilesenkan. Bermula dari aktiviti membina loji, mengeluar, mengadun, menyimpan, mengangkut, menguji, mengukur, mengeksport dan juga mengimport. So, setiap aktiviti ini perlu mempunyai lesen secara berasingan dengan tempoh sah lesen ini adalah selama 3 tahun melainkan jika dinyatakan sebaliknya. Dan bayaran fee lesen ini adalah sangat mudah sabar, hanya RM100 untuk setiap aktiviti. Okay, next slide. Okay, sehingga Disember 2025, kita mempunyai sejumlah 271 aktiviti yang dilesenkan seluruh negara. Jika kita lihat pada peta taburan ini, 3 negeri mendominasi sebanyak 66% daripada keseluruhan lesen, iaitu negeri Johor dengan 80 aktiviti, negeri Selangor dengan 62 aktiviti dan negeri Sabah dengan 38 aktiviti. So, aktiviti yang paling banyak dilesenkan adalah penyimpanan, adalah aktiviti penyimpanan dengan 79 lesen dan juga aktiviti pengangkutan dengan 46 lesen. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih kepada topik, subtopik mengenai program biodiesel negara. Okey, next. Apa itu biodiesel? So, biodiesel merupakan bahan api yang digunakan sebagai pengganti kepada diesel petroleum. So, di Malaysia, biodiesel ini dihasilkan daripada minyak sawit mentah yang telah diproses untuk menghasilkan palm methyl ester atau PME lah. So, diesel yang dijual di stesen-stesen minyak seluruh negara semuanya telah dicampurkan dengan biodiesel sawit pada kadar yang berbeza mengikut peratusan adunan yang ditetapkan. Okey, seterusnya. So, perjalanan program biodiesel negara ini dilaksanakan secara berperingkat. Kita bermula dengan memperkenalkan program B5 kepada sektor pengangkutan pada tahun 2011 dan kemudiannya beralih kepada program B7 pada tahun 2014. Dan kemudiannya pada tahun 2019 kita telah memperkenalkan pelaksanaan adunan mandatori B10 untuk sektor pengangkutan dan adunan B7 kepada sektor industri. So, mulai tahun 2020, kerajaan juga telah melaksanakan mandat adunan biodiesel B20 di beberapa kawasan iaitu Langkawi, Labuan dan seluruh Sarawak kecuali Bintulu. So, pelaksanaan adunan B20 ini dilaksanakan secara berperingkat mengikut ketersediaan kapasiti maksimum fasiliti pengadunan di depo-depo petroleum. So, baru-baru ni kerajaan juga telah bersetuju untuk meningkatkan adunan biodiesel ni daripada B10 kepada B12 atau B15 dalam usaha kerajaan untuk menjamin keselamatan tenaga negara dengan memanjangkan tempoh bekalan diesel berikutan krisis tenaga global akibat pergolakan di Timur Tengah.
So sasaran muktamad kita adalah untuk biodiesel ni adalah untuk memperkenalkan adunan sehingga B30 menjelang tahun 2030 selari dengan aspirasi NETR dan juga DAKN. Okey, seterusnya. Slide ni menunjukkan komposisi atau kadar campuran biodiesel PME dalam diesel di Malaysia. So sebagaimana saya jelaskan dalam progres perjalanan program biodiesel sebelum ini, pada masa ini kita ada mandat adunan biodiesel B10, B12, B15 dan B20 untuk sektor pengangkutan dan adunan B7 untuk sektor industri. So bila saya sebut B10, B20, B7 ni apa maksudnya? So kalau B10 tu maksudnya 10% campuran PME, 10% PME dicampurkan bersama 90% diesel petroleum. So begitu juga dengan kalau saya sebut B20 maksudnya 20% PME dicampurkan bersama 80% diesel petroleum. Dan begitu juga kalau B7, B15 sama. Okey, seterusnya. Okey, yang ini menjelaskan bagaimana proses penghasilan biodiesel itu sendiri. Rantaian nilai ini bermula dari buah tandan segar, fresh fruit bunches di kilang sawit. So FFB ini diproses menjadi minyak sawit mentah iaitu CPO. CPO ini kemudiannya ditapis, diluntur dan dinyah bau menjadi minyak sawit bertapis yang dikenali sebagai RBDPO. So RBDPO adalah Refined Bleach Deodorized Palm Oil. So RBDPO ini kemudiannya akan melalui proses kimia yang dikenali sebagai transesterification untuk ditukarkan kepada palm methyl ester PME. So PME inilah yang akan diadun dengan diesel petroleum di depo sebelum dihantar ke stesen-stesen minyak seluruh negara. Okey, seterusnya. Okey, dari segi kapasiti loji pengeluaran biodiesel dalam negara, kita mempunyai 19 pengeluar biodiesel aktif yang disokong infrastruktur kukuh dengan jumlah kapasiti pengeluaran sebanyak 2.65 juta tan metrik setahun. Yang ini dia cover pengeluaran daripada menggunakan first and second generation feedstock. So daripada 2.65 juta tan ini, 2.13 juta tan adalah kapasiti pengeluaran di Semenanjung Malaysia dan 520,000 tan lagi adalah kapasiti pengeluaran di Sabah dan Sarawak. So taburan pengeluar mengikut negeri pula, kita ada 7 pengeluar di negeri Johor, 6 di negeri Selangor, 2 pengeluar di Perak, 1 pengeluar di Pahang, 2 pengeluar di Sabah dan 1 pengeluar di Sarawak. Okey, seterusnya. Walau bagaimanapun, hakikatnya pada tahun 2025 kita hanya menggunakan 42% sahaja daripada keseluruhan kapasiti ini melalui pengeluaran biodiesel tahunan sebanyak 975,207 tan. So selama ni pengeluar biodiesel kita beroperasi secara under capacity, walaupun hakikatnya mereka boleh je produce lebih banyak biodiesel. Okey, seterusnya. Yang ini saya kongsikanlah kita mempunyai sejumlah 34 fasiliti pengadunan biodiesel yang terletak di dalam depo atau terminal petroleum yang beroperasi seluruh negara. Fasiliti pengadunan biodiesel ini merupakan aset kerajaan iaitu hak milik MPOB walaupun ianya terletak di dalam depo milik syarikat petroleum. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya kenapa kita tak boleh tingkatkan adunan biodiesel terus daripada B10 kepada B30 atau B50
seperti Indonesia? So jawapannya adalah kerana 31 daripada 34 fasiliti pengadunan ini perlu dinaik taraf. So dia melibatkan kerja-kerja seperti tambahan tangki penyimpanan, tangki skip dan juga pam bagi membenarkan pengadunan yang lebih tinggi dilaksanakan. So sehingga fasiliti-fasiliti ini dinaik taraf, kapasiti maksimum pengadunan yang boleh dilaksanakan adalah berbeza-beza mengikut terminal. So ada yang boleh adun sehingga B20, so ada yang maksimum sehingga B12, B15 dan ada juga yang terhad kepada B10 sahaja. So kerja-kerja naik taraf fasiliti pengadunan ini kita sedang laksanakanlah secara berfasa menggunakan peruntukan pembangunan. So untuk Rolling Plan 1 tahun ini, Kementerian Ekonomi telah meluluskan peruntukan untuk menaik taraf 4 depo, 3 di Sabah dan 1 di Sarawak. So sekiranya kerja-kerja ini selesai dilaksanakan mungkin selepas 2 atau 3 tahun, kita dah boleh roll out full B20, adunan B20 di seluruh Sabah dan juga Sarawak. Okay, next slide. Okey, ramai juga yang bertanya, selamat ke penggunaan biodiesel sawit dengan peratusan yang tinggi ni untuk enjin kenderaan? So jawapan dia mestilah ya. So dari segi piawaian dan kualiti global, kualiti biodiesel kita mematuhi standard piawaian antarabangsa Euro 5 dan EN 14214 standard itu standard teknikal yang ditetapkan di peringkat global. So standard Euro 5 MS 1235 ini merupakan spesifikasi standard kebangsaan untuk minyak diesel komersial yang siap adun, berspesifikasi tinggi yang dijual di stesen minyak. So selain itu, Malaysia juga mempunyai standard untuk PME iaitu MS 2008-2014. So ia merupakan spesifikasi standard kebangsaan khusus untuk biodiesel tulen sebelum ia dicampur dengan diesel petroleum. So standard ini bertujuan untuk mengawal kualiti B100 gitu iaitu PME yang dihasilkan daripada minyak sawit mentah. So dari segi keselamatan dan keserasian enjin, penggunaan biodiesel adalah terbukti selamat melalui ujian teknikal yang telah dilaksanakan oleh pihak MPOB bersama Japan Automobile Manufacturer Association atau dikenali sebagai JAMA. So kajian menunjukkan B20 tidak akan memendekkan tempoh penyelenggaraan atau merosakkan enjin diesel. So selain itu, MITI juga pada tahun 2019 telah mengeluarkan surat supaya mulai 1 Januari tahun 2020 semua kenderaan diesel yang diimport masuk ke dalam negara perlulah serasi dengan penggunaan biodiesel B20 dan ke atas. So sekarang kita dah masuk tahun 2026, sepatutnya dah tak ada lagi isu berbangkit yang mengatakan kenderaan diesel mereka tidak boleh menggunakan pakai B10 atau B20. So walau bagaimanapun, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga di stesen-stesen minyak terpilih masih lagi ditawarkan diesel B7 iaitu dengan campuran hanya 7% biodiesel untuk cater kepada keperluan kenderaan-kenderaan lama yang dikatakan tidak sesuai menggunakan campuran biodiesel pada kadar yang lebih tinggi. So biodiesel B7 ini dijual dengan harga yang lebih mahal 20 sen berbanding B10 untuk menggalakkan orang awam mengguna pakai biodiesel pada kadar adunan yang lebih tinggi. Okey, seterusnya. Okay, pada slide ini kita dapat lihat usaha kerajaan untuk berkolaborasi dengan pihak industri melaksanakan pelbagai projek rintis untuk menilai sejauh mana
penggunaan biodiesel ke atas pelbagai jenis kenderaan. Bukan sekadar kajian makmal, kita juga turun ke lapangan. Contohnya kita telah melaksanakan projek rintis B100 bersama Petronas dan Shell menggunakan truk Scania. Okey, seterusnya. Selain itu, kita juga ada kempen penggunaan B100 sepenuhnya yang digunakan ke atas Mazda SUV CX-8 untuk mendaki Bukit Fraser. So ini bagi membuktikan keupayaan penggunaan bahan api sawit dalam keadaan rupa bumi yang mencabar. So selain itu di KLIA juga kita telah melaksanakan projek rintis penggunaan B20 pada jentera sokongan darat ataupun ground service equipment dengan kerjasama Malaysian Airports. Okey, seterusnya. Okey, ini malah di peringkat perladangan, SD Guthrie sedang menguji penggunaan B30 pada jentera perladangan mereka. So, projek rintis mereka tertumpu kepada prestasi jentera berat di kawasan ladang sawit di seluruh Pulau Keri. Dan MPOB juga ada melaksanakan projek rintis penggunaan B20 untuk kegunaan jentera pelabuhan dan bot-bot tunda. Yang ini dilaksanakan di 4 pelabuhan utama negara seperti Pelabuhan Kuching, Pelabuhan Tanjung Pelepas, North Port Malaysia Berhad dan juga Johor Port Berhad. Okey, seterusnya. Okey, lain-lain projek rintis biodiesel kerjasama dengan agensi kerajaan dan badan berkanun. Ini melibatkan kerjasama antara MPOB dan juga DBKL dan Angkatan Tentera Malaysia. Kita juga ada kerjasama dengan sektor pengangkutan dan industri utama melibatkan Felda Transport dan Hapseng Trucks Distribution. Dan ada juga projek melibatkan pihak berkuasa tempatan iaitu penggunaan B20 oleh MPKJ, MPSJ, MPAJ dan sebagainya. Dan kita juga ada percubaan di lapangan di peringkat antarabangsa iaitu pelaksanaan ujian biodiesel yang kita laksanakan di negara China. Okey, seterusnya. Okey, semua projek-projek rintis yang telah kita semua projek-projek rintis ini membuktikan kualiti dan kesediaan biodiesel kita untuk digunakan dalam hampir kebanyakan jentera dan juga industri. So selain projek-projek rintis ni, pihak MPOB juga ada berkolaborasi dengan akademia seperti Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Tun Hussein On Malaysia, UniKL, MFI, UTM, UM dan University of Nottingham. Yang ni kolaborasi ni untuk melaksanakan kajian teknikal berkaitan biodiesel. Okay, next slide. So apa kepentingan biodiesel ni? So biodiesel ni penting sebagai sumber bahan api alternatif kepada diesel petroleum, terutama apabila berlaku krisis tenaga global dan kekurangan bekalan bahan api. So kerajaan dalam menangani kesan krisis tenaga global dalam pendekatan pengurusan permintaan telah bersetuju dengan peningkatan adunan biodiesel bagi mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. So peningkatan adunan biodiesel ke dalam diesel ini akan membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara. Okay, seterusnya. So mulai 1 Jun 2026, depo-depo petroleum seluruh negara telah mula mengadun biodiesel B12 atau B15 untuk diedarkan kepada stesen-stesen minyak seluruh negara. So ini tidak termasuk kawasan-kawasan yang memang dibekalkan dengan B20 sebelum ini yang saya mention seperti Sarawak, kecuali Bintulu, Langkawi dan Labuan. Yang ni kawasan-kawasan ini kekal dengan bekalan B20.
Okey, seterusnya. Okey, yang ni macam saya mention, kita punya sasaran untuk biodiesel ni adalah untuk memperkenalkan B30 sekitar tahun ataupun by 2030. Tetapi cabarannya adalah untuk kita memperkenalkan B30 ni, kita perlu menaik taraf fasiliti-fasiliti pengadunan ini untuk menampung adunan B30, dan anggaran kos yang diperlukan adalah sangat tinggilah, menjangkau sehingga 600 juta. So selain daripada isu keperluan naik taraf fasiliti ini, terdapat beberapa isu dan cabaran lain bagi industri biodiesel negara. Antaranya adalah sensitiviti harga, di mana kita terdedah kepada jurang perbezaan harga antara minyak sawit mentah CPO dan juga harga diesel petroleum, dan permintaan daripada pasaran antarabangsa. So kos sebenar pengeluaran biodiesel sawit amat bergantung kepada perbezaan harga antara minyak sawit mentah dan juga minyak diesel. So harga CPO dan diesel ni boleh berubah dari semasa ke semasa. Seterusnya, yang kedua, isu seterusnya adalah agenda kemampanan. Mana kemampanan aktiviti hiliran sawit dan agenda food versus fuel menjadi alasan kepada permintaan antarabangsa yang terhad. Sebagai contoh, kempen anti sawit yang dilaksanakan di negara seperti EU. Okay. Dan kemudiannya kita ada pasaran antarabangsa ni, di mana pasaran tempatan terhad kepada hanya mandat kerajaan, iaitu B7 bagi sektor industri, manakala B20 bagi sektor pengangkutan. So industri ini banyak bergantung kepada pasaran domestik sedia ada. Dan yang keempat, isu under capacity yang ini telah saya jelaskan dalam slide sebelum ni, di mana kita hanya menggunakan sebanyak 42% sahaja daripada kapasiti pengeluaran sebenar kilang-kilang biodiesel di Malaysia. So Alhamdulillah, saya rasa telah panjang lebar sesi perkongsian saya mengenai subtopik program biodiesel. Sebelum saya teruskan dengan subtopik seterusnya, saya ingin buka soalan lah daripada sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan mengenai topik biodiesel ini, mungkin kita boleh bincang sebelum saya teruskan ke subtopik seterusnya. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan secara terus kepada puan penceramah kita, dan siapa yang nak tulis di ruangan chatbot pun boleh. Dan Puan Lena, kita ada perasan beberapa soalan. Contohnya daripada Encik Muhammad Zahir, dia tanya, lesen ni valid untuk tempoh berapa lama? Lesen bayi bahar api ni. Dia maksimum 3 tahun lah, tapi kita ada juga kena tengok dalam lesen tu sendiri berapa tempoh masa yang diberikan dan diluluskan oleh pihak KPK. 3 tahun tempoh dia puan ya? Okay, baik. Okey, daripada Puan Naziha, kenapa B20 tak dilaksanakan di Bintulu? Sebab fasiliti pengadunan di Bintulu tu perlu dinaik taraf. Setakat ni dia tak boleh blend, dia tak cukup, kapasiti tu tidak mencukupi untuk dia blend B20 dan cater kepada demand di sekitar kawasan itu. Tapi di seluruh Sarawak kecuali Bintulu, yang depo-depo lain tu boleh supply B20. Kecuali Bintulu sahaja, demand di situ tidak dapat cater kepada depo itu tidak dapat cater demand B20 untuk selagi tidak dinaik taraf. Dan Bintulu ni kita dah mohon kepada EPU dan diluluskan untuk kerja-kerja menaik taraf depo tersebut lah. Okey, seterusnya daripada Puan Naziha juga, harga biodiesel ni sama ke seperti harga diesel biasa atau lain? Macam mana Puan? Harga semasa dia. Maksudnya harga sama ke?
Harga tu bergantung kepada harga pasaran lah. Harga diesel ada harga dia, harga biodiesel ada harga dia. Tapi bila kita dah campurkan tu, itu tertakluk pada harga di petrol station tu adalah harga di bawah APM, di bawah kuasa Kementerian Kewangan lah untuk menetapkannya. Di bawah mekanisme APM apa? Okey. Tapi dia ada harga dia masing-masing yang berbeza. Jadi harga dia berbeza lah antara harga biodiesel dengan diesel petroleum. Begitu Puan Betul. Tapi bila kita dah jual di petrol station tu, dia satu harga sajalah. Harga sajalah. Dia ada apungan mekanisme harga kan? Macam tu kan? Ke macam ni? Something like that. Seperti macam tu. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan, sekiranya ada soalan boleh ajukan secara terus kepada puan penceramah kita ataupun Assalamualaikum. Silakan tuan. Assalamualaikum. Satu soalan, proses pengadunan yang dilaksanakan oleh pihak industri ni, adakah ia mendapat suntikan dana daripada kerajaan ataupun memang peruntukan mampan daripada industri itu sendiri? Proses adunan tu tak ada mendapat subsidi. Maksud tuan macam mana? Maksud saya pengadunan yang dibuat ni, adakah pembiayaan tu daripada kerajaan ataupun memang daripada inisiatif industri? Contoh kalau untuk diesel ni memang yang mana layak kepada, contoh macam sektor pengangkutan, kerajaan ada memberikan subsidi kan. So kerajaan adalah memberikan subsidi, tapi bukanlah kerajaan bagi subsidi untuk dia adun, tapi macam mana saya nak explain? Kerana harga runcit tu ada subsidi lah kan? Ya, itu masih ada subsidi untuk certain sektor. Untuk macam sektor industri memang tak ada subsidi, tapi untuk sektor pengangkutan masih ada subsidi yang perlu ditampung oleh MOF lah. Baik. Terima kasih. Okey, Puan, sedikit soalan daripada saya, sekiranya diizinkan. Tadi saya tengok tadi ada banyak kolaborasi BPA, KPK dengan IPT tempatan. Jadi ada tak sebarang kolaborasi berkaitan dengan Bayu Banapi ni dengan IPT luar negara contohnya mungkin, ataupun IPT swasta sekiranya ada? IPT swasta contoh macam MPOB tadi adalah dengan kajian berkenaan teknikal biodiesel ni dengan University of Nottingham, tapi itu dalam negara lah. Setakat ni luar negara mungkin pada masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, kalau dah tak ada soalan lagi, mungkin saya boleh teruskan dengan subtopik seterusnya. Okey. So subtopik seterusnya ni, biogas ni lebih ringkas. Next slide. Okay, basically Maaf Puan, Puan saya maaf. Kita terlepas satu soalan daripada Puan Siti Nur Hashimah. Ini berkaitan dengan biodiesel tadi. okay. Boleh advise ke bila dan keadaan bagaimana sesuai untuk digunakan B20 dan B100? Ni adakah harga B20 berbanding B100 di pasaran berbeza? Ni kita ada explain sekejap sebentar tadi ya Puan ya. Betul. Kalau B100 ni kita tak ada jual di petrol station lah. Yang tu memang tak ada subsidi, harga dia memang lebih mahal lah berbanding petrol yang kita boleh beli di petrol station, itu B10, B12, B15. Memang ada perbezaan harga itu, tapi mungkin ada yang prefer, yang nak menjaga alam sekitar, ada yang preference macam tu, mungkin boleh opt kepada penggunaan B100, tak ada masalah. Jadi bagaimana keadaan yang sesuai untuk digunakan B20 dan B100? Kalau saya boleh faham daripada soalan Puan Siti Nur Hashimah, sekiranya boleh terangkan lebih lanjut maksud soalan Puan ni, adakah enjin-enjin tertentu saja boleh digunakan B20 ataupun B100? Adakah itu maksud soalan Puan? Setakat ni projek rintis yang kita laksanakan lah dengan truck ke, dengan contoh dengan Mazda CX-8.
So tak ada masalah teknikal apabila kita menggunakan B100 tu sendiri berbanding B20. Memang bergantung kepada sama ada kita nak bayar lebih dengan penggunaan B100 tu definitely akan lebih mahal berbanding B20. Oh begitu. Jadi dia tak ada perbezaan lah. Sebenarnya kalau kata enjin yang telah diiktiraf, JAMA contohnya tadi, dia akan test untuk B100 terus Puan Lena betul Jadi kalau B20 tu boleh lah. Sebenarnya kalau B100 dia dah comply, jadi B20 pun boleh macam tu ya. Okey baik. Soalan seterusnya daripada Encik Malizan, adakah kajian dilakukan pada masa ini untuk penggunaan bahan bakar dari 100% kelapa sawit sebab negara kita pengeluar komoditi kelapa sawit? Dan daripada Puan Naziha, selain Mazda CX-8, kereta lain pun sesuai ke pakai B20? Saya rasa kereta yang biodiesel engine, diesel engine baru sesuai kan Puan Dan Zalia, adakah fasiliti yang beroperasi secara under capacity sebelum ini terlibat dengan upgrading fasiliti bagi memenuhi keputusan kerajaan baru-baru ini? Bajet upgrade fasiliti sumber dari mana? Dipersilakan Puan. Alamak, mana satu tu? Mana satu soalan apa tadi? Yang Mazda CX-8. Okay, sekarang ni biodiesel B20 ni kita dah laksanakan di seluruh Sarawak, Langkawi dan juga Labuan pada tahun 2020 lagi. So kita tak ada pun mengalami sebarang masalah. Kita tak ada menghadapi sebarang tuntutan ke ataupun apa-apa daripada pengguna mengatakan biodiesel ini merosakkan kenderaan mereka. So memang di Sarawak telah guna B20 sejak tahun 2020 lagi. So sepatutnya tidak ada sebarang isu lah untuk menggunakan biodiesel B20 untuk kenderaan jenis diesel di Malaysia. Ada soalan tadi apa? Depo? Daripada Encik Malizan tadi dia tanya, kita dah guna bahan bakar daripada 100% kelapa sawit ke? Saya rasa mungkin soalan ni berkaitan dengan B100. Rasanya tadi pun ada terangkan kita ada buat kolaborasi bersama-sama dengan Petronas dan Shell ya untuk B100. Jadi kita untuk dapat untuk B100 ni memang boleh digunakan oleh truk-truk Scania, tapi yang menjadi cabarannya adalah kos untuk menggunakan B100 ini. So kalau sekiranya pihak industri tidak mempunyai masalah untuk membiayai kos yang tinggi, memang boleh menggunakan B100, tak ada masalah. Ada soalan tadi mengenai depo. Seterusnya daripada Puan Zaliah tadi, fasiliti yang operate ni, yang under capacity ni, dia akan terlibat dengan upgrading facility. Jadi budget upgrade tu daripada sumber mana Puan? Oh, yang under capacity ni, yang under capacity adalah loji pengeluar biodiesel. Tetapi yang memerlukan kerja-kerja naik taraf ni adalah fasiliti pengadunan dalam depo petroleum. So dia adalah dua fasiliti yang berbeza. Tak samalah, tapi tadi menggunakan peruntukan mana? Okey, kerja-kerja upgrading ni kita setakat inilah kita mohon secara berfasa dengan Kementerian Ekonomi menggunakan bajet pembangunan. Dan setakat ini kita diluluskan untuk menaik taraf 4 depo petroleum, 3 di Sabah dan 1 di Sarawak pada tahun inilah. RP1 dia memulakan projek ni, mungkin dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan siap dinaik taraf. Okey. Apa lagi, ada soalan lain ke? Ada soalan lain ke tuan-tuan dan puan? Jika soalan dapat dijawab, okey kan? Okay, harap boleh terima jawapan saya. Baik, mungkin kita boleh proceed ke topik seterusnya Puan Liana.
Okay, baik, saya teruskan dengan subtopik seterusnya lah yang lebih ringkas, iaitu biogas. So basically kita ada lebih kurang 451 kilang sawit seluruh negara. So kilang pemprosesan buah sawit ni bagi tujuan pengeluaran minyak sawit akan mengeluarkan sisa efluen yang dikumpulkan dan dirawat dalam kolam berhampiran kilang. So efluen kilang kelapa sawit ini atau lebih dikenali sebagai pome, sekiranya dibiarkan akan membebaskan gas rumah hijau, bukan sahaja gas karbon dioksida tetapi gas metana yang sifatnya 25 kali ganda lebih berbahaya berbanding karbon dioksida. So justru mulai tahun 2014, kerajaan telah mewajibkan pemasangan fasiliti pemerangkapan biogas bagi kilang sawit baharu atau kilang yang ingin meningkatkan kapasiti melebihi 270,000 tan setahun. So fasiliti pemerangkapan biogas ini ialah sistem yang dibina untuk merawat dan memerangkap gas-gas yang terhasil daripada tindak balas anaerobic digestion di kolam-kolam effluent tersebut. So gas-gas ni kemudiannya akan dipurify bagi mendapatkan gas metana yang sifatnya sama seperti natural gas dan boleh menggantikan natural gas dalam penjanaan elektrik. So kita menukar sisa yang asalnya sangat mencemarkan ini kepada satu sumber tenaga boleh baharu yang berharga. Okey, so daripada 451 kilang sawit seluruh negara ni, statistik sehingga Disember 2025 menunjukkan sebanyak 178 fasiliti pemerangkapan biogas telah dibina dan beroperasi. So biogas tersebut digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti menjana elektrik melalui penyaluran kepada grid TNB, FIT dan kegunaan kilang sendiri ataupun bio-CNG, combined heat power ataupun dia flare saja. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh loji jana kuasa biogas oleh Sinergy, syarikat Sinergy FJP 5.5 megawatt di Jerantut Pahang. So fasiliti ini telah merangkul anugerah The Malaysia Book of Record pada Mei 2024 sebagai loji jana kuasa biogas daripada POME yang disambungkan ke grid terbesar di Malaysia dengan 5.5 megawatt. Loji ini mampu membekalkan elektrik kepada 14,000 isi rumah atau 70,000 penduduk luar bandar setahun dan mengurangkan 460,000 tan metrik pelepasan karbon. Okay, seterusnya. Okay, slide ini menunjukkan proses flow bagi biogas power plant, di mana kita boleh nampak tu dia dimulakan daripada POME itself yang akan disalurkan kepada anaerobic digester pond yang akan kemudian ditutupi bagi membolehkan pemerangkapan biogas hasil daripada penguraian anaerobic digestion itu. Dan biogas ini biasanya akan terdiri daripada 60% gas metana, 30% gas karbon dioksida dan 10% lagi lain-lain gas. So biogas ini setelah kita kumpulkan akan melalui disalurkan ke scrubber dan dehumidifier sebelum kita salurkan ke generator untuk penjanaan elektrisiti dan disalurkan ke grid TNB lah. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh gambar loji biogas power plant lah. Kita nampak kat situ dia punya kolam yang ditutup anaerobic digester tu, dia ni scrubber dan juga engine yang akan menukarkan biogas tersebut kepada elektrisiti. Okey, seterusnya. Yang ni mungkin boleh play video
saya bawakan lawatan secara maya kepada tuan-puan dan puan-puan. Ini adalah loji jana kuasa biogas sinergi Suabetung di Port Dickson Negeri Sembilan. So kalau kita boleh nampak nanti bila dia tukar kepada the other side, kita nampaklah loji ini dibina sebelah sahaja kilang minyak, kilang pemprosesan sawit. So akan nampak sebelah tu dia punya effluent, kolam-kolam effluent yang kemudiannya akan disalurkan kepada pond digester inilah, di mana kita akan buat pemerangkapan biogas yang mencemarkan itu. Puan, kalau saya boleh tanya, yang hitam tu apa tu Puan sebenarnya? Dia macam cover kan? Hitam? Yang legul tu, dia punya saya tak tahu material dia apa. Tapi dia adalah mana nak cakap, saya pun tak tahu dia material apa, tapi dia digunakan untuk menutupi legun itu dan membolehkan gas yang terurai itu dikumpulkan untuk penjanaan elektrisiti. Oh. Jadi dalam tu lah ada biogas tu ya Puan ya? Betul, dalam tu adalah effluent pome tadi tu yang daripada kilang sawit tu disalurkan ke kolam ini sebelum dia ditutup lah untuk dikumpulkan gas yang terhasil itu. Oh, dan kat belakang tu pun nampak macam ada kolam-kolam, itulah dia punya kolam. Kolam yang sebelah sana tu itu adalah kolam-kolam daripada kilang sawit lah, kilang effluent itu. Sebelah tu pun kilang sawit. So biasanya kebanyakan business model mereka ni di loji biogas ini dibina berhampiran dengan kilang-kilang sawit supaya memudahkan transfer of effluent itu. Okey. Seterusnya. Nak tanya dah Puan? Azalia. Poliana. Ya. Okey, seronok juga tengok gambar yang menggerakkan daripada tengok gambar statik. Okey, saya nak cuba fahamkan. Untuk gas, tadi Puan kata gas yang telah dirawat ni dia akan jadi natural gas. Betul? Okay, so natural gas tu kita akan jadi satu sumber tenaga baru lah untuk kita hasilkan elektrik. Okey, daripada gambar ni, saya nak tahu macam mana gas natural tu macam mana disalur ke, dipindah ke TNB dan sebagainya menjadikan tu sumber elektrik. Macam mana daripada kolam-kolam ni? Oh, macam tadi dalam mungkin Kristina mungkin boleh share proses sebelum ni. Slide sebelum ni satu lagi. Macam ni kan. So bila kita dah kumpulkan gas-gas tersebut, dia akan melalui scrubber dan dehumidifier sebelum dia disalurkan ke generator engine ni yang akan menukarkan gas ini kepada electricity. So electricity ni kemudian akan disalurkan kepada TNB grid tertakluk sekiranya kawasan tersebut berhampiran dengan grid TNB lah. Sebab kita tahu ada kolam-kolam palm oil mill ni terletak berjauhan di kawasan pedalaman ke atau mungkin jauh daripada grid TNB. So ada loji yang kita tak dapat nak salurkan ke grid secara terus, yang itu kita boleh transport gas-gas yang kita telah kumpulkan itu secara menggunakan truk lah, secara virtual pipeline, dan kita boleh suntik gas tersebut di injection station yang kemudiannya disalurkan untuk disalurkan ke gas distribution pipeline seperti milik Gas Malaysia. Yang dia ada dua option, sama ada kita terus sambung ke grid sekiranya loji tersebut berhampiran dengan grid, ataupun sekiranya dia berjauhan dengan grid, kita boleh transport gas metana tersebut menggunakan truk dan kemudian disalurkan ataupun diinjek
uh, ke distribution pipeline gas untuk kegunaan domestik dan juga industri. Okey, mungkin Puan menjawab tak soalan Puan tadi yang Betul, menjawab, bagus. Cuma satu lagi saya nak tanya. Okey, kita dah salurkan ke grid dan satu lagi alternatif adalah melalui transport biasa lah. Kan? Adakah TNB ni beli ke gas tu daripada kilang-kilang ni? Atau dia macam mana? Kita salur tu maksudnya kita bagi tu secara percuma ke atau macam mana? Dia ada kontrak FIT lah antara contoh macam syarikat yang yang buat logi ni, contoh Sinergy, dia ada tantangan kontrak fit-in tarif dengan contohnya TNB untuk penjualan gas ni. Memang tak free, dia ada yang free dan dia ada dalam kontrak FIT tu mungkin ada kos-kos yang telah dipersetujui lah ataupun harga yang dipersetujui untuk TNB membeli gas tersebut. Okey, mungkin Christina boleh ke slide seterusnya. Okey. Okey, yang ni contoh macam saya sebut tadi, injection station. Ni Gas Malaysia Green Ventures telah membangunkan stesen suntikan biometana berpusat pertama di negara. Yang ni bertempat di Keluang Johor. So gas metana yang diperoleh tadi macam saya explain, jika tidak digunakan untuk menjana elektrik dan disalurkan ke grid kerana grid jauh ke, gas ini boleh juga dibawa menggunakan truk ke biogas injection station untuk disuntik ke dalam gas distribution pipeline untuk kegunaan domestik dan juga industri. Okay, seterusnya. Okey, untuk menyebarluaskan potensi biometana ini, so KPK telah berkolaborasi dengan Gas Malaysia Green Ventures melalui penganjuran Biomethane Roadshow. So Jeraya Wara ini menjelajah seluruh negara mengikut zon untuk menarik minat kilang-kilang sawit ni untuk menjana pendapatan tambahan melalui aktiviti pemerangkapan biogas daripada bumi. So pencemaran dapat dielakkan, pendapatan juga dapat ditambah. Okey, seterusnya. Okey, saya rasa itu yang slide terakhir untuk subtopik biogas. Saya buka juga sekiranya terdapat sebarang soalan sebelum saya teruskan ke subtopik seterusnya. Adakah? Ataupun semua clear untuk biogas ni? Saya rasa simple dan senang difahami. Okey, seterusnya kalau begitu baru pukul 11. Okey, seterusnya kalau begitu saya teruskanlah dengan subtopik seterusnya iaitu Sustainable Aviation Fuel. So kita akan meneroka satu revolusi hijau dalam industri penerbangan iaitu SAF. Apakah itu SAF? So SAF ni merupakan bahan api alternatif rendah karbon yang boleh menggantikan bahan api jet konvensional. So ia bukan dihasilkan daripada fossil petroleum fossil tu, sebaliknya ia dihasilkan daripada sumber yang lestari. Jika kita lihat pada slide, sumber bagi penghasilan SAF ini boleh datang daripada bahan buangan dan sisa seperti minyak masak terpakai, use cooking oil, dan juga sisa pertanian. So ia juga boleh dihasilkan daripada biogysim yang merupakan sumber boleh baharu. So kenapa SAF ini sangat penting kepada industri penerbangan? So International Civil Aviation Organization atau ICAO telah menetapkan net zero carbon bagi sektor penerbangan menjelang tahun 2050.
So untuk mengurangkan pelepasan karbon sektor penerbangan ini, pada masa ini mereka sangat bergantung kepada penggunaan bahan api alternatif seperti SAF kerana kapal terbang elektrik pada masa ini masih belum viable lagi lah, terutamanya bagi long haul flights. So penggunaan SAF ini mampu mengurangkan pelepasan gas rumah kaca sehingga 60 hingga 85% berbanding bahan api jet biasa. So ini menjadikan SAF sebagai instrumen utama untuk industri penerbangan mencapai sasaran pelepasan sifar bersih mereka. So perkara yang menarik mengenai SAF ini ialah ia juga merupakan drop-in fuel. Ini bermakna sebagaimana biodiesel tadi, SAF juga boleh terus diadun dengan bahan api jet sedia ada dan digunakan pada pesawat hari ini tanpa perlu melakukan sebarang pengubahsuaian pada enjin kapal terbang atau infrastruktur sedia ada. Okay, seterusnya. Dalam pelan seterusnya. Okay, dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara (NETA) telah menetapkan sasaran pengenalan mandat adunan SAF sebanyak 1% dan ditingkatkan sehingga 47% menjelang tahun 2050. So Malaysia ni kita mempunyai dua pengeluar SAF dalam negara. Yang pertama adalah syarikat Ecoceres Renewable Fuels yang Berhad yang telah pun membangunkan loji mereka di Tanjung Langsat, Johor. So loji ini telah pun memulakan operasi pada suku keempat tahun 2025 dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 420,000 tan setahun. So yang kedua, kita ada pelaburan strategik antara Petronas, Enilife dan juga Yugina di kompleks bersepadu Pengerang di Johor. Yang ni sedang dalam pembinaan dan loji dia dijangka beroperasi pada tahun 2028. So loji ini mensasarkan pengeluaran sebanyak 650,000 tan bayu bahan api setahun. So kedua-dua loji ini menggunakan teknologi HEFA, Hydroprocessed Ester Fatty Acid, dan antara bahan mentah feedstock yang digunakan termasuklah seperti minyak masak terpakai, pomade oil dan juga palm fatty acid distillate ataupun PFAD. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana SAF ini diedarkan di negara kita? So dia terdapat 5 fasa utama dalam rantaian pengedaran ini. Yang pertama adalah fasa need SAF ataupun SAF tooling ni di mana sama ada boleh diimport ataupun dihasilkan secara tempatan oleh syarikat seperti Ecoceres dan juga Petronas. So yang kedua, kita ada proses pengadunan ataupun SAF blending yang akan dilakukan oleh syarikat pengadun yang berlesen. Okay, yang ketiga masuk ke fasa pengangkutan di mana SAF yang telah diadun ini akan diangkut menggunakan kapal tangki ke Melaka Refinery Company ataupun MRCSB. Dan daripada MRCSB ni yang keempat, SAF ini akan disalurkan pula masuk ke dalam pipeline daripada Melaka ke KAF di KLIA. So dan akhirnya pada peringkat kelima iaitu pengguna akhir, SAF akan disalurkan terus kepada pesawat-pesawat di KLIA menggunakan sistem hydrant. So semuanya disambungkan secara efisien. Okay, seterusnya.
Okey, mungkin yang ni saya boleh jelaskan secara ringkas lah. SAF ni boleh dihasilkan melalui beberapa conversion teknologi yang diiktiraf oleh Badan Antarabangsa. So yang pertama yang telah pun commercially aktif pada masa ini adalah teknologi HEFA, Hydroprocessed Esters and Fatty Acids. So HEFA ni menggunakan waste-based lipids sebagai bahan mentah. Contohnya seperti minyak masak terpakai, palm oil dan juga animal fats. Pengeluar kita seperti Ecoceres dan Petronas tadi memang menggunakan teknologi ini bagi penghasilan SAF di loji mereka. Semuanya yang cabarannya adalah waste-based lipids ni adalah limited dari segi quantity dan supply. So kita tak boleh, for long term kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada teknologi ini, dan kita perlu juga explore conversion teknologi lain seperti alcohol to jet dan juga Fischer Tropsch yang boleh menggunakan sisa biodiesel daripada sektor peladangan, sektor pertanian dan sebagainya untuk diproses dan ditukarkan kepada bahan api. So walau bagaimanapun teknologi ni masih dalam peringkat TRL 6 hingga 8 macam tu, belum commercially aktif dan melibatkan kos capex yang tinggi bagi tujuan pelaburan pada masa ini. Okay, seterusnya. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, loji penapisan bio yang besar kita ada tu tidak akan bermakna tanpa sumber bahan mentah yang boleh digunakan. So di sinilah pentingnya penglibatan kita semua untuk menyumbang kepada pembangunan industri ini. Tak susah pun, kita semua perlu ada kesedaran untuk mengumpul dan menjual semula minyak masak terpakai yang kita guna di rumah tu. Kita masak-masak tu, minyak tu kita kumpul untuk dijual semula bagi digunakan oleh industri-industri ini untuk pengeluaran bahan api. So selain daripada kita menjaga kebersihan alam sekitar, kita juga mampu menambah pendapatan melalui penjualan minyak masak terpakai tersebut. Dan kita juga menyumbang kepada pembangunan industri ini. So saya rasa ramai juga yang dah maklum mengenai program kolaborasi KPK bersama Petronas Dagangan Berhad, iaitu program kesedaran pengumpulan minyak masak terpakai used cooking oil di stesen-stesen minyak Petronas terpilih seluruh negara. So yang ni program ni kita telah mulakan pada tahun 2003, dimulakan dengan 3 stesen pada masa itu dan kita telah kembangkan kepada 100 stesen sekarang. So dari segi bilangan pelanggan pun kita nampak dia bertambah berganda-ganda. Kita nampaklah awareness tu mungkin meningkat dari tahun dan ke tahun lah. Ini yang kita naklah sebenarnya. Lena, saya ada terima soalan melalui WhatsApp. Okey. Dia bertanya, adakah dealer yang selain daripada Petronas turut menghantar minyak masak terpakai yang dijual kepada mereka kepada Petronas? Kalau saya boleh summary soalan ni. Macam mana? Kan ada selain daripada projek kecil kan ada kan, selain daripada Petronas ada yang projek-projek kecil, dia collect juga minyak masak terpakai, contoh di surau, di dewan-dewan komuniti setempat. Itu pun dia akan hantar ke Petronas ke ataupun dia berasingan tu sebenarnya entiti tu? Yang tu kita tak boleh kata dia jual kepada siapa, sebab ni memang terpulang kepada dia untuk jual kepada siapa. Petronas pun membeli daripada siapa kita tak pasti. Tapi kebanyakan minyak masak terpakai pada masa ini kebanyakannya kita ekspor keluar lah. Mungkin per aggregator, used cooking oil aggregator ini mengumpulkan dan menjual minyak masak kepada syarikat-syarikat pengeksport yang kemudiannya mengeksport keluar.
Dia ada pengumpul kolektor yang kecil-kecil, ada yang besar-besar yang buat proses pre-treatment dan sebagainya. Tapi nak kata semua minyak masak terpakai yang kita jual di mana-mana kolektor ni dijual kepada Petronas, tidak semestinya. So Petronas pun dia ada dia punya arm dia yang mencari source for used cooking oil ni. Semacam syarikat pengeluar kita Ecoceres pun yang telah beroperasi pada masa ini pun sumber used cooking oil dia tidak semuanya daripada dalam negara pun. Dia pun terpaksa mengimport daripada negara-negara sekitar lah untuk operasi loji dia. Okay. Next slide. Okay, yang ni tadilah saya mention 100 petrol station seluruh negara. Semuanya kalau kita nak tahu kat mana petrol station Petronas yang terpilih ni dan jadual pengumpulan dia, so kita mungkin boleh type je Yuko Petronas. So dia akan keluar satu website Petronas. Dan dia akan bila you scroll ke bawah tu, dia ada senarai petrol station yang terlibat ni mengikut negeri. You boleh pilih nak negeri Selangor ke ataupun Putrajaya ke. Dia akan list down senarai petrol station yang terlibat, hari pengumpulan yang dia buat, masa dia dan juga minggu bila dia buat pengumpulan tu. So dia tak buat pengumpulan tu tiap-tiap minggu. Dan bukan semua petrol station terlibat, hanya petrol station terpilih lah. Dan itulah, so kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menjual kepada stesen-stesen minyak berhampiran ni, boleh tengok list tu dulu dan kena pasti stesen mana yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun boleh jual ke mana-mana pengumpul, Yuko collector ni tak semestinya jual di stesen Petronas lah. Sekarang ni saya rasa banyak dah kolektor yang membuat pengumpulan minyak masak terpakai ni. So harga yang ditawarkan juga kompetitif. So sebenarnya kalau di pihak kami memang tak ada masalah, boleh jual di mana-mana asalkan jangan buang ke longkang. So kita perlukan bahan mentah tu untuk support kita punya industri. Okey Puan, kalau kita boleh mencelah sebentar, kita ada saya kira ada dua soalan yang telah dibangkitkan daripada Puan Ratna, salah satu, dan Puan Nazia. Soalan yang pertama, salam Puan, adakah UCO disenaraikan di bawah jadual schedule waste? Lemak yang ni saya tidak pasti jawapannya, tapi untuk you membuat untuk you menjadi seorang pengumpul used cooking oil ini, you perlu mempunyai lesen dengan MPOB. Lesen di bawah sludge palm oil ni di bawah MPOB. So bukannya sebarang-sebarang orang boleh kumpulkan dan used cooking oil ni, you perlu berlesen. Even nak simpan apa semua perlukan lesen. Tapi saya tidak pasti sama ada di bawah jadual schedule waste. Mungkin. Jadi macam pengguna domestik macam kita ni Puan, jadi kalau kita kumpul di rumah ni, adakah ada certain amount je yang kita boleh simpan sebelum kita hantar jual? Ataupun sebenarnya bila dah penuh 1 tong tu jual ke macam mana? Macam saya sendiri pun saya akan kumpul 3 tong lah baru pergi kan, baru sama lah tu. Saya rasa dia ada limit dia, berapa banyak yang kita boleh simpan masing-masing. Saya rasa ada limit dia, tapi saya tak pasti berapa. Mungkin lain kali saya boleh semak atau emailkan kepada kami di BBA, mungkin kami boleh bantu semak jawapan kepada persoalan puan. Okey, baik. Daripada Puan Nazia, raw materials for biomass and biogas macam masih underutilized. Adakah ni disebabkan kekengan infra atau fasiliti? Pandangan Puan? Raw material for biomass and biogas, raw material.
Maksudnya boleh Puan Nazihah explain sikit tak apa maksudnya underutilized, maksudnya contoh biogas tu masih Hai Puan, Nazihah sini. uh, Puan, maksudnya okay, kita tahu sebab kita industri sawit yang besar kan kat Malaysia ni, so I think raw material untuk kita jalan biogas atau biomass ni banyak daripada ini from bumi lah apa tu semua kan. Tapi untuk kita fully utilize tu macam masih ada hiccup. Is it because of facility dan infra dekat certain area, macam contohnya tadi pun Puan Hazalia ada tanya kan, contoh kat Sabah mungkin dia ada bumi punya treatment facility, mungkin banyak kat sana tapi dia tak ada grid yang berdekatan. So dia tak boleh. Is that one of the constraint kenapa kita punya feedstock macam berlambak-lambak dekat Malaysia sampai boleh jual tu Japanese kat Japan, kat negara luar lah. Adakah ini constraint kita? Kenapa tak boleh nak develop, tak boleh nak guna fully utilize kita punya raw material tu? Kenapa? Betul lah tu Puan. Memang salah satu cabarannya adalah infra ini. Contoh lagi lah di Sabah dan Sarawak kan, kilang-kilang ni semua di pedalaman. So jalan infra tu pun sendiri kalau nak bawa keluar biomethane tu, kalau katalah grid tu memang jauh, memang tak ada option tu. So nak bawa keluar melalui truck pun, virtual pipeline pun it is very costly. So mungkin disebabkan itu juga industri player ni rasa tidak feasible untuk melaksanakan projek ni di kawasan-kawasan yang kekurangan infra ni. Dan kos untuk pembinaan loji-loji seperti pemerangkapan biogas ni pun bukanlah murah. So dia pun melibatkan investment yang tinggi juga. So ditambah lagi dengan kos untuk bawa keluar, so memang dia akan mungkin pihak industri rasa projek tu tak viable untuk diteruskan. Tapi kebanyakan di Semenanjung kita mempunyai infra yang lebih baik lah berbanding Sabah Sarawak. Okey, untuk penjelasan daripada Puan Liana. Okay, thank you. Baik, Puan Liana, kita ada lagi satu soalan daripada Encik Hanan Hanafi. Dia bertanya, salam selamat pagi Puan, adakah pengumpulan minyak masak terpakai seperti minyak jagung, margarin juga boleh dikumpul dan ditukar pada saf? Macam mana Puan? Selain daripada minyak masak kelapa sawit ni, minyak-minyak lain boleh tak? Minyak matahari ke, minyak jagung ke? Boleh je. Jawapannya boleh je. Sebab benda ni dah bercampur. Minyak masak ni kita kumpulkan, dia dah bercampur dah semua. Asalkan dia komposisi dia adalah waste ataupun waste based lipids, dia boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk penghasilan saf. So kalau ikut IKO punya dokumen Corsia tu memang bukannya minyak sawit je boleh guna, dia ada banyak lagi feedstock lain yang boleh digunakan, minyak, segala jenis minyak lah, rapeseed dan macam-macam. Cumanya dia ada perbezaannya dari segi LCA value dan ILUC value bagi setiap bahan mentah yang digunakan tersebut. So kalau LCA value dia tinggi, pengurangan karbon melalui penggunaan bahan mentah itu dikatakan sikit sahaja. So orang akan tendensi untuk menggunakan feedstock itu adalah lebih rendah lah. Dia akan gunakan feedstock dengan LCA dan LC value yang lebih rendah untuk maksimumkan pengurangan pelepasan karbon yang diperoleh daripada penggunaan saf daripada certain feedstock tersebut. LCA maksud Puan dia punya LCA adalah life cycle assessment. Oh, life cycle assessment, maknanya kadar kitaran hayat dia lah untuk setiap feedstock ni lah ataupun bahan ya. Okey, kita ada terima daripada Puan Zalia. Awareness UCO pada rakyat Malaysia perlu diperhalusi. Tujuan kita semula adalah untuk menyelamatkan bumi, mengurangkan sampah domestik dan mengurangkan sisa pencemaran serta boleh jadi sumber tenaga baru. Namun ada yang campur sisa buangan minyak terpakai dengan elemen lain seperti minyak masak yang belum digunakan
kerana harga jualan lebih tinggi berbanding beli harga minyak masak bersubsidi di pasaran. Apa pandangan Puan untuk mengatasi isu ni? Saya agak setuju juga dengan pandangan Puan Zalia ni. Kerana apa, kalau kita tengok minyak masak paket yang dijual di kedai-kedai, harga dia RM2.50 untuk 1 kilo. Tapi bila kita jual minyak masak UCO, minyak masak terpakai ni di Petronas contohnya, RM3 dia ambil. So 50 sen tu dah ada margin profit dekat situ. Mohon pandangan Puan macam mana? Aduh. Susah nak jawab soalan ni. Yang ni kita pun aware dengan isu-isu yang mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Selagi dia tidak ada bukti untuk mengatakan ia berlaku, kami pun tidak boleh nak menuduhlah benda tu berlaku. Tapi kita ada bangkitkan juga perkara ini kepada pihak MPOB lah. Since diorang MPOB adalah pihak berkuasa berlesen untuk sludge palm oil ni, SPO ni. So mungkin dari segi penguatkuasaan keberlesenan tu mereka boleh meneliti dengan lebih mengkaji ataupun mengkaji dengan lebih baiklah untuk mengelakkan perkara-perkara yang dikatakan ini daripada berlaku. So buat masa ni memang kita tak ada solution kepada itu dan kita pun berharap benda ini tidak berlaku lah. Betul lah, kalau kita tengok harga minyak UCO ni pun surprisingly kompetitif antara small aggregator, pengumpul-pengumpul kecil dan Petronas. Ada yang pengumpul-pengumpul kecil ni dia ambil sehingga harga RM3.20 untuk sekilogram minyak masak terpakai, berbanding Petronas offer RM3 lah. Jadi harga dia dah semakin baik lah. Kalau kita daripada sudut pengguna, kita mungkin melihat benda ni adalah sesuatu yang baik saya kira, kerana dapat meningkat dan bantu pendapatan isi rumah. Kalau kita tengok daripada skop membantu isi rumah lah pendapatan. Tapi kalau kita tengok daripada view yang sedikit berbeza, iaitu subsidi tadi, jadi 50 sen margin tu, RM2.50 minyak masak paket terpakai, dijual minyak masak paket RM2.50 dan minyak masak terpakai RM3. Kat situ 50 sen lah. Kita tengok subsidi kerajaan tu pergi ke minyak masak terpakai. Okey, mungkin bahagian sawit pun mungkin boleh mempertimbangkan keperluan subsidi minyak masak paket pada masa ini. So, mungkin juga boleh tengok balik lah sekiranya ada keperluan. Okey, saya boleh sambung seterusnya ke tak banyak dah slide lagi ni? Ya. Okey, saya kira ada lagi soalan tuan-tuan perempuan tak ada, sekiranya kita boleh teruskan slide. Tak ada ya? Okey, silakan Puan. Okey, so selain daripada kempen pengumpulan dan penjualan minyak masak terpakai di stesen-stesen minyak terpilih ni, KPK dengan Petronas juga aktiflah menggerakkan kempen di pelbagai acara nasional seperti program Madani Rakyat, seterusnya program Hari Suci Malaysia, seterusnya pengumpulan yuko sempena Hari Suci Malaysia dan juga program jelajah agri komoditi, seterusnya yang ni pun kita juga buat program kesedaran semasa program Budi Agri Komoditi dan juga dialog at KPK. So jangan buang minyak masak anda, kita kumpul, jual dan bersamalah mencipta penerbangan masa depan yang lebih lestari. Kalau saya rasa dah tak ada slide lagi dah, cuma ni sebelum saya akhiri subtopik ni, mungkin Kristina boleh playkan video mengenai program pengumpulan minyak masak terpakai ni lah. Mengitas sumber minyak masak terpakai bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi saya yakin pasti ramai masih tertanya-tanya. Macam mana kita semula? Bagaimana caranya nak buang minyak masak terpakai ni? Dan nak buang kat mana?
Minyak masak adalah antara bahan masakan utama yang digunakan untuk penyediaan makanan dalam kehidupan seharian kita. Minyak masak utama dalam kalangan rakyat Malaysia adalah yang berasaskan sawit, iaitu salah satu sumber komoditi terbesar di Malaysia. Industri sawit di negara kita menghasilkan lebih 18 juta tan metrik setahun untuk penggunaan dalam negeri serta ekspor yang membantu menjana ekonomi negara setiap tahun. Industri ini telah berkembang dengan pesat dan mampu menghasilkan minyak masak sawit berkualiti tinggi dan lestari. Minyak masak terpakai yang anda telah gunakan setiap hari boleh diproses dan dikita semula bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar di samping melaksanakan inisiatif ekonomi kitaran yang boleh memberi pulangan yang lebih baik. Sebagai contohnya, untuk dijadikan sumber bahan api kapal terbang dan bahan api bio. Dengan kerjasama Kementerian Perladangan dan Komoditi, pusat pengumpulan minyak masak terpakai di stesen Petronas terpilih telah diluaskan ke seluruh negara bagi memudahkan pengguna menghantar minyak masak terpakai untuk dikitar semula. Sejak program ini dilancarkan, secara purata 9 tan metrik minyak masak terpakai berjaya dikumpulkan di stesen-stesen ini setiap minggu. Kalau anda lihat, dah ada pelanggan yang datang untuk menghantar minyak masak terpakai mereka. Jom kita dengar apa pendapat mereka tentang program ini. Dulu kita tak tahu nak buat apa dengan minyak terpakai ni. So kita orang selalu buang dalam sinki je. Nampaklah orang ramai-ramai saing bawa botol minyak. Tak tahu pula Petronas kawasan rumah saya ni ada buat pengumpulan minyak terpakai. Dah tahu tak adalah buang dalam sinki. Sekarang dah jadi rutin dah, lepas masak je simpan dalam botol. Memang saya tidak sangka minyak masak ni boleh dikitar semula dan ada nilainya. Saya ni suka memasak. Memang try banyak resepi baru. Dapat pula cash terus, bolehlah saya beli bahan-bahan. Tadi saya hantar pun hampir 5 kilo jugalah. I run a small lunch delivery from home. So whenever I pour in my used cooking oil into the sink, I always have the feeling like I am going to clog it up again because I didn't know where to throw it, right? So now I come here every few weeks just to send in my used cooking oil, which is very convenient and also teaches us not to be wasteful, which is good lah. Seronok jugalah bawa anak-anak saya pergi bagi itu recycling oil dekat stesen ini. Minyak yang kita guna untuk goreng ayam, kalau recycle boleh buat minyak untuk kapal terbang. Sedikit sebanyak boleh bagi tahu anak-anak, ajar dia kepentingan kita semula minyak masak. Lagipun ini stesen dekat, so itulah. Kadang-kadang kita si tahu cara untuk menjaga alam sekitar dan di sini kita memulakannya. Jadi sekurang-kurangnya di situ ada tempat untuk kita menghantar minyak masak yang kita dah pakai. Selalulah nampak jiran tetangga pun ikut sekali menghantar minyak masak yang dah dipakai lah. So sedikit sebanyaknya dia membuatkan rasa bangga lah dalam diri yang komuniti kami tu yang ada kesedaran untuk menghantar minyak masak yang dah digunakan di Petronas. Kalau kita buang minyak masak kita guna dalam lokang, lama-lama lokang tu jadi sumbat. Bila lokang sumbat boleh jadi tempat nyamuk piuk. Ni bila ada tempat untuk kita atur minyak masak terpakai ni, molek kita duk bimbang ke penyakit lagi. Keguan Sebagai syarikat yang berteraskan inovasi dan menuju ke arah pembangunan lestari, Petronas telah mengenal pasti potensi minyak masak terpakai ini sebagai sumber asas untuk dijadikan bahan api penerbangan lestari atau Sustainable Aviation Fuel dan bahan api bayu. Petronas kini dalam fasa terakhir perancangan bagi menyiapkan loji pemprosesan bahan api bayu untuk tujuan ini dan ia bakal menjadi salah satu inisiatif strategik Malaysia dalam National Energy Transition Roadmap bagi memacu peralihan tenaga serta ekonomi kitaran negara. Ia bukan sahaja memberi impak positif kepada ekonomi negara tetapi juga untuk alam sekitar. Dengan penambahan rangkaian stesen Petronas yang menjalankan program ini di setiap negeri, saya pasti lebih ramai lagi pengguna akan sama-sama menyokong program ini. Orang kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Semuanya bermula dari kita sendiri. Dan ingat, setiap titik minyak masak yang terpakai yang anda bawa hari ini untuk dikita semula, besar nilainya. Okey. So, sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya buka jika ada sebarang lagi soalan dari tuan-tuan dan puan-puan yang saya boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, boleh emailkan kepada kami bahagian biogeosim dan biobahan api untuk kami jawab pada masa yang seterusnya lah.
Ada soalan-soalan lagi? Silakan tuan-tuan dan puan, jangan malu-malu. Kalau kita dapat perhatikan sikit ya puan Puan Liana, kita dapat perhatikan kelapa sawit ni cukup main banyak manfaat dia. Selain daripada sumber makanan ya, kita boleh lihat daripada pucuk, ujung pokok dia tu sampai ke batang dia kita boleh guna biodiesel dia, biogas dia, waima minyak masak dia pun dah pakai pun masih lagi boleh diguna semula, dikitar semula untuk jadi biofuel ataupun bio bahan api untuk kapal terbang pula. 1001 manfaat daripada kelapa sawit, industri kelapa sawit ni. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan, sekiranya ada soalan lagi. Oh, kejap. Saya dapat daripada WhatsApp sekejap ya puan. Okey, summary soalan dia tadi, dia kata selamat ke penggunaan UCO untuk jadi SAF. Bagaimana dengan penerbangan tersebut? Okey, soalan tu pun legit juga sebenarnya. Ada yang bertanya pada saya, kalau minyak masak jadi fuel jet, okey ke korang? Selamat ke? Pandangan puan? Kita bukannya menggunakan minyak masak tu untuk dimasukkan dalam kapal terbang. Minyak masak tu digunakan sebagai bahan mentah yang akan diproses untuk dijadikan minyak jet ini. Dia adalah sejenis drop-in fuel yang sama komposisinya dengan jet fuel ni ataupun jet A1 konvensional. So sama, dia dan selamat digunakan pada masa ini. Dia boleh SAF ini boleh dicampurkan maksimum sebanyak 50% lah dengan jet fuel konvensional. Belum ada lagi yang pakai 100% SAF. Mungkin ada kajian-kajian ataupun test teknikal yang dilaksanakan, tapi untuk komersial dia punya limit adalah sehingga 50% adunan SAF dicampurkan dengan jet fuel ataupun jet A1 ini. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, penggunaan minyak masak terpakai ni diproses dahulu sebelum dia dijadikan sebagai biofuel untuk kapal terbang. Okey, kita ada soalan tu puan daripada Encik Muhammad Khairul Nizam daripada LKTN. Berapakah anggaran harga per liter minyak masak terpakai ini untuk current price? Berapa aggregator ambil? Kalau daripada Petronas kita rasa RM3 tadi tak? Betul. Kalau aggregator kita tak pasti. Macam mana? Petronas memang ambil RM3 untuk setiap liter minyak masak terpakai yang kita jual. Tetapi ada je UCO collector ataupun aggregator lain yang mengambil dengan harga yang lebih mahal. Contohnya RM3.20, RM3.30 ke. So tu bergantung kepada strategi masing-masing lah. So ikut terpulang juga kepada penjual nak menjual kepada siapa. Yang penting jangan buang. Juallah kepada siapa-siapa pun yang anda nak jual. Supaya minyak-minyak ini dapat digunakan kembali oleh industri bahan api kita. Okey, saya dapat soalan lagi daripada WhatsApp je puan Okey, alright. Dia tanya berkenaan dengan status geopolitik sekarang ni, berlaku peperangan dan sebagainya, pengantaran minyak dan sebagainya kan. Jadi pengguna-pengguna kenderaan berenjin, kita panggil ICE, Internal Combustion Engine lah, maknanya dia pakai fuel ni lah, petrol lah, diesel. Macam kita work out on biodiesel kan. Macam mana dengan petrol? Adakah ataupun inisiatif cadangan untuk mewujudkan biopetrol contohnya? Sebab kebanyakan pengguna domestik pakai petrol lah. Kalau yang diesel ni kenderaan-kenderaan yang menghantar barang-barang dia lah untuk tujuan logistik perniagaan. Jadi mohon pencerahan puan, adakah inisiatif biopetrol sedang dalam pertimbangan dan sebagainya, ataupun bioetanol contohnya? Setakat ni yang saya tahu belum ada lagi lah kita untuk menghasilkan bioetanol ke untuk menggantikan petrol bagi kenderaan yang menggunakan petrol. Setakat ni saya rasa tak ada lagi, belum ada lagi. So in the future mungkin adalah satu peluang yang bagus juga lah, yang baik untuk kita explore penghasilan petrol yang dari sumber yang lebih lestari lah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan lain, tambahan, sekiranya ada?
kita semakin menghampiri ke masa penamat, insya-Allah. Sekiranya ada soalan boleh diajukan kepada puan penceramah kita, Puan Liana. Ataupun soalan sekiranya ada pun boleh diajukan. Tak ada masalah tuan-tuan, boleh. Okay, sekiranya tak ada apa-apa soalan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon untuk dapat isi borang penilaian kursus terlebih dahulu sebelum kita tutup sebentar lagi. Mungkin kita boleh bagi masa sedikit lagi, 2 minit puan, untuk kita bagi lalu sekejap. Boleh ya puan ya? Okey, baiklah, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang telah pun mengambil bahagian dalam sesi soal jawab sebentar tadi. Dan hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian ilmu siri keempat tahun 2026 pada hari ini. Dan pihak Rustia memohon kerjasama semua sekali lagi untuk melengkapkan borang penilaian program melalui pautan yang dikongsikan di ruangan chat. Dan mohon juga semua kerjasama semua peserta untuk menghidupkan kamera bagi sesi bergambar secara maya sebagai kenang-kenangan program kita pada hari ini. Dan bagi pihak Rustia, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Liana binti Selamat atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu bersama-sama kita pada hari ini. Topik yang saya kira memang menarik sebenarnya, bertepat dengan situasi ataupun senario semasa hari ini. Baik, turut dirakamkan penghargaan kepada semua peserta atas komitmen dan penglibatan sepanjang program berlangsung. Yang berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhir sudahlah sesi perkongsian kita. InsyaAllah bertemu kita di sesi akan datang. Baik, sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.